Semoga kamu termasuk orang yang beruntung. Beruntunglah kepada mereka yang sibuk mencari salah diri sendiri, kesilapan diri sendiri, serta dosa diri sendiri, kemudian berusaha untuk perbaiki diri sendiri dan bertaubat kepada Allah SWT. Terdapat di kalangan kita yang sibuk mencari dan sebar kesalahan orang lain, silap orang lain, serta dosa orang lain. Tanpa kita sedar, kita sedang melakukan satu kerja yang cukup sia-sia. Ingatlah, kita tak akan bertanggungjawab di atas dosa orang lain. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Dan ketahuilah bahawa seseorang pemikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain.